Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi untuk video malam ni, aku akan buat berkaitan dengan Windows Backup. Okay, so Windows Backup ni aku akan buat secepat yang mungkin lah sebab sejujurnya aku pun nak juga ada masa untuk study. And sembang pasal Ubuntu server yang chmod tu, aku rasa kemungkinan besar aku takkan buat malam ni. So, hampa pandai-pandai study sendiri lah. Okay, so video ni aku akan buat secepat mungkin. Okay, so hari ni kita akan buat backup lah. Okay, yang ni. Okay, so untuk backup ni, firstly selalunya lah kan, soalan dia akan minta kita untuk buat hard disk yang baru. So, untuk buat hard disk yang baru, simple saja. Tekan je hard disk tu. And then, dia akan muncul satu pop-up macam ni. And then, kita tekan bawah ni. Okay, ada add. Hard disk baru. NVMe. Create new virtual disk. 20. And finish. Macam tu saja. And then, tekan OK. And nanti dia akan muncul macam ni. And then, kita akan power on this virtual machine. Okay. So, aku akan tunggu. Nanti bila dah set, nanti aku akan ni balik. Alright. So aku dah berjaya akses ke Windows Server. Yang ni aku buat Windows Server baru lah. Okay. Alright. So bila kita nak buat Windows Backup, the first thing we need is mula-mula kita pergi ke tools. Kita pergi ke computer management. Sebab tadi kan kita dah tambah sebab kita nak allocate hard disk yang kita dah buat tu kan, yang baru tu kan. So kita nak, so sekarang ni dia unallocated. So kita nak allocate dia dengan cara kita pergi ke tools dan computer management. Bila dah muncul pop-up macam ni, pergi ke disk management. Dia akan muncul macam ni lah. Kita tekan terus hijau. Okay. And then dekat sini kita nampak ada warna gelap kan. Yang ni lah yang unallocated tu, yang kita nak allocate tu. So kita just right click dia. Okay. Kita right click. And then kita simple volume. And then yang ni ikutlah nak ambil apa. Yang ni simple volume. Yang ni sign drive letter. Yang ni aku ambil E. Ikutlah kalau nak ambil apa pun. Tapi kalau seeloknya ambil E lah. Kadang-kadang soalan dia akan minta link kan. Tak apalah. Jadi macam ni, finish saja. And dengan cara macam tu saja kita dah allocate kita punya disk yang baru. Okay. So itu cara pertama. Cara yang kedua, bukan cara pertama, itu step pertama. Step yang kedua, kita pergi ke add roles and feature. And then dekat sini di mana kita nak download feature di mana server ni boleh buat Windows, boleh buat backup. Okay. So aku ulang balik add roles and feature. Skip saja sampai ke features ni. Kita scroll bawah cari Windows Server Backup. Yang ni. Windows Server Backup. Ini kita just tekan macam ni and install saja. And then kita just tunggu je lah. And then selepas tu kita buat apa pula? Open Server Manager. Okay, ni dah kan. Windows Server Backup start in Windows Server Backup, klik local backup. Jadi kita akan check sini ya. Tunggu sat. Alright. So it should be cukup. Alright. Now kita buka sini cari Windows Backup. Cari backup terus tak apa, tak perlu nak tulis panjang kan. Macam ni. Tekan je macam tu. And then kita tekan local backup. Kita tengok balik soalan. Klik local backup on the left panel. On the right panel klik backup once. Kat sini. Okay. And then klik select different option. Okay, yang ni lah. And then custom next. Custom ni kita custom next. And then add item. Untuk add item ni kita akan pilih tempat yang kita nak ni. Sebab berbanding kalau contoh akan tekan full server. Maksudnya dia akan backup seluruh server. Tapi dalam case ni kita nak backup file sahaja. So kalau kita nak backup file saja, I want to choose volume file for backup. Maksudnya aku nak pilih file aku sendiri backup. Aku tak mau nak backup semua. Faham tak? So kita akan just tekan next. And then kita akan pilih apa yang benda yang kita nak backup. So dalam case ni kita nak backup. Oh shit, aku lupa nak buat. Tak apa. Kita akan buat yang baru. Okay. Aku akan buat folder baru. Okay. Ni sekadar untuk pembelajaran je lah. Ini aku akan buat latihan backup. Baku pun boleh lah untuk pi ya. Nak cepat. Okay, and then dekat sini kita akan buat test.txt. Dan yang ni aku akan buat test2.txt. Okay. So akan ada dua file kat sini. Okay, now kita kembali balik ke sini. Backup once, different option, custom, add item. Alright.
kita akan pergi ke latihan backup. Di mana kita akan kita ambil terus lah folder ni, tak perlu pun nak pilih dua-dua file, kita ambil terus folder tu. So dia akan muncul macam ni. So kita nextkan dia. So choose the type of storage for the backup. Kita akan ambil yang ni lah. Okay. Next. Backup destination. Kita akan ambil yang E juga. And then dia kata nak backup yang ni ke? Yes, kita akan backup. So macam tu saja. Kita nak backup. Dia tak susah mana. Okay, kita tunggu dia backup. Backup in progress. Completed. Alright. Now. Seterusnya. Katakanlah aku nak buang test. Aku buang test ni. Okay. Kata, aku terbuang lah katakan kan. Test 2. Alright, so macam mana kita nak kembalikan tu? Dari sini lah kita akan pakai recovery. Okay. Accidental deletion, delete file demo.txt, open server backup, local backup, recover. Okay, nah dekat sini. Kita akan pergi ke recover. Sini. Okay, recover. Nah dekat sini recover, select this server next. Okay, yang ni. Next. Okay, yang ni tak perlu kisah pun. And then files and folder. Yang ni yang kita akan ambil. Local disk. Latihan backup. Nampak? Kita katakan saja ni. And then kita katakan yang mana kita nak backup yang kita buang tadi tu. Test satu kan kita buat, kita ambil yang ni. So kita nak specify recovery. Kita nak recover kat mana? Katakanlah aku nak recover dekat. Contohnya aku nak recover dekat Windows Server contohnya kan. Ikutlah kan. Kadang-kadang soalan dia akan suruh buat dekat folder link. Walaupun dalam kita kadang-kadang kita suruh buat dalam C ataupun buat dalam E kan. Dia ikut lah. Ikut soalan esok macam mana. Tapi contoh lah kan. Ni gaya aku lah kan. Aku buat macam ni lah. Okay. Restore. Aku buat macam tu lah. Okay. Aku akan backup macam ni. Kita akan buat balik. Okay. Kat sini. So dalam restore ni kita akan letak file kita tu lah. Ataupun kalau nak mudah, kita buat je lah macam ni kan. Buat macam tu balik. Pun tak ada masalah. Ikutlah. Tapi esok soalan tengoklah macam mana. Okay. So ni kita akan backup test.txt and recover. Itu sahaja. Mudah saja backup ni. Tak susah mana. This like free marks lah dia bagi. And just like that. Kalau kita ni aku buang ni. Tak pakai pun. Kita tengok latihan backup dan kita berjaya untuk recover balik file kita. Okay, jadi Windows backup tak susah mana. Cumanya you all kena ingat step dia lah. Okay. Jadi itu saja video kita pada kali ini. So tak banyak pun. Okay. Yang chmod tu nanti tengoklah. Kalau aku rajin ke apa, aku akan buat. Tapi kalau aku tak buat, tapi aku rasa kemungkinan besar tak buat. So better hampa study sendiri lah. Okay. So itu saja video kita pada kali ini. So sekian, terima kasih.